23 aktivis Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla berada di Terminal khas Istanbul di Turki dan berehat 1 hari sebelum pulang ke Malaysia. Turki merupakan lokasi pertama mereka mendarat selepas dibebaskan rejim Zionis. Sekarang ni saya berada di terminal khas di Istanbul, Turki, di mana inilah lokasi permulaan kepulangan 23 aktivis Malaysia dari Global Sumut Flotilla. Kalau kita tengok, mereka masing-masing cuba merakamkan momen-momen terindah mereka, di mana Istanbul ini adalah menjadi lokasi pertama mereka mendarat sebaik sahaja mereka dibebaskan dari rejim Zionis. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Bye Wani. Bye Musa. Take care. Bye. Bye guys. Okay. Balik juga. Haji. Ini adalah permulaan perjalanan kita yang kedua. Kita balik sekejap, rest 1 hari, kemudian insya-Allah kita gegarkan lokasi yang seterusnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah dia perjalanan pulang mereka. Itulah pun disediakan oleh Kedutaan Malaysia di Turki. Semua TV pun ada kat sini. Duta sendiri pun ada kat sini. So, itu saja laporan saya dulu untuk setakat ni. Kita tunggu mereka di Malaysia.